Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi Mak Dia di sini. Korang dah makan ke belum? Kalau belum makan, jom makan sama-sama dengan Mak Dia. Hari ni lauk Mak Dia ada ulam timun ataupun lalapan timun dan juga ada lauk ikan sardin masak sambal campur dengan kailan, sayur kailan. Jomlah kita makan. Ambil sardin ni dulu. Sardin masak sambal sayur kailan ni sedap tau, korang kena cuba. Minyak-minyak dia ni, ambil letak dekat nasi ni, minyak-minyak sardin ni. Inilah yang penyedap ni. Wow, cepat makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mak dia nak rasa sayur kailan ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ambilkan sardin ni, letak kat nasi. Ambil sayur kailan. Mak dia nak tambah kerupuk. Siapa suka kalau makan nasi mesti ada kerupuk. Sedap kan? Sardin. Mak dia nak tambah kerupuk. Ikan sardin, ambil kerupuk ni, hancurkan. Letak kat nasi. Makan. Sedap ke? Ambil ikan sardin, sambal dan juga sayur sikit. Letak dekat atas kerupuk ni. Lepas tu makan. Alhamdulillah, cukup nikmat atas rezeki yang diberikan hari ini. Korang kena cuba tahu kailan masak sambal ikan sardin. Sedap. Okeylah, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye-bye.